Tuanku Melewar diundang dari Minangkabau, Pagaruyung, untuk dijadikan yang di Patuan Basa. Itu cakap Minangnya, tetapi dalam bahasa Melayu di sini yang di Pertuan Besar. Baginda telah bertakhta di Penajis Rembau. Kemudian berpindah ke Sari Menanti, iaitu Seri Menanti sekarang. Beliau dan baginda datang itu atas jemputan 4 orang undang. Jadi, undang Sungai Ujung, undang Jelebu, undang Rembau, undang Johor. 4 orang. Undang 4 ini asalnya dari Minangkabau bernama Basa Nan Ampek. Jadi diambil balik sejarah itu, diamalkan di Negeri Sembilan. Semenjak Raja Melewar 1773 meninggal atau wafatnya Tuanku Melewar digantikan oleh raja-raja lain. Semuanya diimport dari Minangkabau. Sehingga tahun 1861 di mana seorang raja keturunan Melewar dan juga kumpulan-kumpulan itu bernama Raja Radin. Jadi dari Raja Radin itulah dipuncakan semua yang di Pertuan Besar sampai ke hari ini. Bolehlah dikatakan yang di Pertuan Besar kita pada hari ini juga berasal darah temu janjinya dengan Tuanku Radin. Tuanku Jaafar, almarhum Tuanku Abdul Rahman dulu pun begitu juga, boleh dirujuk semula keturunannya sampai ke Raja Radin. Oleh itu, dalam Perlembagaan Negeri Sembilan, barang siapa yang hendak menjadi yang di Pertuan Besar, hendaklah berketurunan darahnya dari Tuanku Raja Radin. Ini sejarah dan sudah pun dimaktubkan dalam perlembagaan, tetapi pengkaji sekarang barangkali tidak begitu minat untuk menyusul dan melihat, maka tinggallah perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan ini sebagai agak terbiar dan tidak mendapat perhatian banyak. Jadi sekarang krisis sudah muncul, dirujuk kembali. Dan harap penerang ini dapat membantu kita dalam memahami keadaan sebenar dan apa kemungkinan boleh dilakukan. Tan Sri, boleh kita apa-apa? Minum dululah. Minum. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Ya, boleh soal jawab kita tak apa. Boleh. Cuma kita nak tahu antara kita nampak dua pihak yang bertelaga. Ya. So, kalau masing-masing berkeras, ada penyelesaian lain tak? Tadi saya sebut, penyelesaiannya bawa semula ke Dewan Keadilan dan Undang, di mana tuanku yang di Pertuan Besar mempengerusikan dan undang yang 4 hadir, cari yang jernih, cari yang terbaik. Itu satu cara dia. Cara lain agak sukar. Oleh kerana banyak air sudah berlalu di bawah jambatan, ya, dan dah sampai ke muara, dan masing-masing ada reputasi nak mempertahankannya. Jadi reputasi itu mesti tertakluk kepada perkara-perkara perlembagaan. Kalau mahu dan kesemua pihak ingin mencari yang jernih, itu jalan yang terbaik. Dan tidak meninggikan suara, dengar-mendengar, dan diambil keputusan di situ dengan kehadiran Menteri Besar dan lain-lain, dicari formula untuk menegakkan terus-menerus dan mengapungkan kebenaran adat itu di tahap yang murni dan diiktiraf. Tan Sri, untuk menurunkan yang di Pertuan Besar diraja ni, adakah 4 undang perlu sepakat atau tidak? Sekurang-kurangnya 3. Majoriti 3. Jadi ada satu hujah mengatakan, Datuk Mubarak tak boleh membacakan keputusan undang yang 4 bermesyuarat. Soalnya beliau membacakan itu, beliau tak menganggap dirinya sudah dilucutkan. Pada 17 hari bulan, mesyuarat itu tak sah. Jadi macam mana nak dikatakan Datuk Mubarak tidak lagi sebagai undang luarnya?
Walaupun pada bulan Mei tahun lalu ada dihujahkan oleh Menteri Besar, kononnya Datuk Mubarak sudah pun terlucut jawatannya semenjak bulan Mei tahun 2025. Tetapi semenjak tarikh itu sampai kepada 17 hari bulan yang April baru ni, kenapa tidak disabitkan? Tak ada warta. Tidak ada wartaan, tidak ada penahanan, tidak ada pengumuman. Tiba-tiba 17 hari bulan disebut balik. Dan 20 hari bulan pun disebut balik. Saya fikir itu tidak melunaskan pemahaman terhadap proses. Yang kedua, bolehlah dianggap kurang faktor dan fakta pengumuman beliau itu. Sebab itu barangkali pada hari ini atau semalam beliau telah kenakan beberapa sebutan yang kurang manis. Itu beliau terpaksa jawab sendirilah. Tapi dalam kedudukan tu Menteri Besar harus ambil tanggungjawab ke? Tanggungjawab supaya adil. Apa yang dituntut oleh perlembagaan. Di Dewan Keadilan dan Undang, beliau hanya sebagai ex officio dan tidak boleh menghitam putihkan perkara. Apabila putus mesyuarat, tak semestinya beliau mengumumkan, sebab mesyuarat itu belum disempurnakan lagi pada mesyuarat akan datang. Minit belum diluluskan, ya. Jadi atas itu satu hal. Yang kedua ialah bukan tanggungjawabnya untuk mengumumkan. Waimah mungkin pengurusi menitahkan sila umumkan. Sebagai Menteri Besar, beliau kena fikir, bolehkah dilakukan? Sebenarnya tidak harus. Perkara 10, ceraian 2 harus. Sebab disebut di situ Menteri Besar menandatangani saksi setelah mesyuarat undang yang 4. Jadi tadi saya sebut di Negeri Sembilan, walaupun yang di Tuan Besar itu dianggap sebagai pihak diraja, pihak diraja bersama ialah undang juga. Ini orang selalu lupa. Jadi saya nak mengingatkan rakan-rakan supaya ini tidak lagi dilupakan. Sebab kata adat lama, terpijak waktu pergi, terlanda masa pulang.